Salam guys, semua balik di sini. Sebelum kita start video ni, aku nak ucapkan selamat Hari Raya kepada korang semua. Yalah, Raya pun nak dekat dah, lagi beberapa hari je. So, straight to the point, sebenarnya video ni aku nak buat video pendek je. Aku baru dapat smartphone kat depan aku sekarang ni, iaitu Oppo Find N6. So, Oppo Find N6 ni adalah merupakan smartphone flagship terbaru daripada Oppo lah. Yang mana dia adalah merupakan smartphone jenis foldable lah. So, untuk flagship Oppo ni ada dua je. Satu adalah yang N series, lepas tu satu lagi adalah X series kan. So kenapa aku nak share video ni? Sebenarnya aku nak share video ni nak mengetengahkan feature yang paling menarik yang ada pada Oppo Find N6 ni, iaitu dia punya crease dia tu, ataupun lipatan dekat bahagian tengah tu. Sebab menurut Oppo, dia orang memang dah improve banyak gila lah. Dan aku sendiri pun aku dah try tadi. Aku baru je dapat device ni dan aku dah try tadi. Aku memang sangat amazed lah. Jadi inilah dia smartphone dia, dan of course lah dia macam biasalah kan, ada screen dekat depan ni, dan kemudian dia ada screen dekat bahagian dalam, dan kita boleh buka tu. Macam ni lah keadaan dia. So korang boleh nampak tak? Kalau aku letak, sekejap aku tutup screen ni. Okay, kita tengok dari segi reflection daripada lampu atas ni kan. Boleh nampak yang mana dia punya crease dia tu, crease lipatan dia tu memang sangat minimal lah. Bagi aku benda ni adalah satu breakthrough yang sangat baik dalam dunia foldable. Sebab kalau kita bandingkan dengan foldable lain je contohnya macam kalau kita bandingkan dengan dua foldable yang aku ada ni. So satu ni adalah smartphone, bila dah banding macam ni korang boleh nampak kan, yang mana betapa advance-nya Oppo Find N6 punya crease lipatan, teknologi crease dia. So kalau korang tengok ni, korang boleh nampak kan, ni dia punya bekas lipatan ni dah buka habis dah. Kita boleh nampak bekas lipatan dia dekat bahagian tengah ni, dia punya longkang dia ni. Yang mana longkang dia ni, of course, kalau kita gunakan dia sebagai daily punya penggunaan, mata kita memang akan adjust lah. Kita takkan nampak dah lipatan tu kan. Cuma benda yang kita akan sentiasa perasan, macam aku bila aku guna, benda yang aku akan perasan adalah dari segi sentuhan. Yang mana bila kita swipe dekat skrin ni, kita boleh rasa dia punya longkang dekat tengah tu. Sama juga macam smartphone ni. So ni smartphone daripada Google pun sama juga. Korang boleh nampak yang mana dia ada juga kesan lipatan longkang tu. Dan bila kita lalu tu, kita akan rasa longkang tu. So untuk aku personally, aku memang tak berapa kisah sangat berkenaan dengan longkang tu. Tapi aku lebih kisah dari segi feel bila guna tu lah. Yang mana sentuhan tu akan terasa longkang tersebut. Yang mana aku kurang berminat lah. So selama ni, lekuk dekat tengah tu adalah kira macam satu kelemahan utama yang terdapat pada smartphone foldable. Yang membuatkan ramai orang tak rasa macam nak go for it lah kan. Sebab bila kita buka kat dalam, nak tengok apa benda, kalau korang memang jenis particular, korang memang sentiasa akan nampak benda tu. So Oppo punya approach untuk Oppo Find N6 ni adalah memang cuba hilangkan sepenuhnya lah. Dia tak adalah sepenuhnya, tapi at least benda yang aku rasa masalah yang confirm hilang adalah dari segi sentuhan. Bila sentuh tu memang kita tak rasa dia punya longkang tu. Memang aku pejam macam mata macam ni, memang kurang rasa lah. Dan dari segi visual pun macam korang boleh nampak, pun tak berapa nak nampak sangat. Lagi-lagi kalau skrin ni menyala, langsung tak nampak. Nampak tu. Ini korang nampak ni sebab aku paksa supaya nampak kan dari segi reflection. Tapi kalau tak ada reflection lampu, seriously, dia punya skrin dia memang tak nampak langsung lekuk tu. So Oppo panggil teknologi ni sebagai Zero Fill Crease. Yang mana seperti nama dia, of course lah, memang Zero Fill Crease lah. Memang tak rasa pun kat tangan. Membuatkan aku rasa ini adalah smartphone foldable yang hampir perfect lah. Dari segi dia punya lipatan dekat bahagian dalam tu. So apa yang Oppo buat adalah dia cuba perbaiki lah dari segi dia punya hinge dekat bahagian tengah tu kan. Yang mana dia punya lipatan dia pun lebih luas. So dari segi bila berlaku lipatan macam ni, lipatan dekat bahagian hujung dia tu dia lebih santai lah. Membuatkan bila kita buka tutup tu, dia tak adalah berlaku crease yang terlampau banyak dekat bahagian tengah tu. Dan kemudian dia punya skrin ni pun dia orang tambah baik juga. Yang mana skrin dia sekarang lebih tebal, lebih tahan lasak, dan yang paling penting dia lebih tinggi lah kan. Dia orang kata skrin dia ni 338% lebih tahan dari segi deformation. Maksudnya dekat bahagian tengah ni bila lipat tu, dia masih lagi tahan lah kan. Dia tak akan ada keluar lah kan bentuk longkang tiba-tiba jadi banyak kan. Dan aku punya initial impression bila aku gunakan dalam masa yang singkat ni, sebab aku baru dapat tadi, once bila aku guna Oppo Find N6 ni, aku memang takkan boleh guna foldable smartphone lain lah. Sebab
skrin ni boleh kata hampir perfect lah. Kalau kita letak crease tu 100%, kalau smartphone lain dia punya crease dia tu 50% kan, 40%, so boleh nampak kan. Yang ini aku rasa macam dah hampir 90% lah tak nampak lah. Tinggal 10%, 5% macam tu lah kan. Dari segi feel kat tangan memang tak rasa dah. Tapi kalau dari segi visual tu, pada angle cahaya tertentu akan ada nampak sikit lah, yang mana memang aku tak kisah lah. Dia memang sampai level yang tak mengganggu langsung mata. By the way, sorry lah kan, sebab aku letak lampu betul-betul atas kepala aku ni kan, sebab aku nak tunjuk reflection ni supaya korang boleh nampak lah kan dia punya crease dia tu macam mana bentuk dia tu. So overall, yelah, sebenarnya video ni aku nak share tu je. Aku memang excited dengan teknologi yang Oppo gunakan ni kan. Zero Fill Crease. And satu lagi benda yang best juga sebenarnya, yang membantu pengalaman best bila pegang Oppo Find N6 ni adalah dia punya design dia lah. So design dia memang sekarang memang nipis gila. And then design belakang ni pun nampak, tak tahu, bagi aku nampak elegan lah. Dan lagi bila lipat macam ni kan, kalau aku lebih suka warna orange tu lah. Tapi dia ada datang dua warna, warna ni dengan warna orange. Orange tu dia panggil apa, blossom orange ke apa benda tak. And depend pada korang lah kan, korang ada dua pilihan warna yang korang boleh pilih. Kalau aku memang akan ambil yang blossom orange tu lah. Dia nampak lebih stand out. Okay, so cerita sikit lah, ringkaskan dia punya spesifikasi dia. Berat dia overall memang ringan, 225 gram je. Memang rasa macam smartphone bar biasa dah. Lepas tu bila lipat, dia punya ketebalan dia tu hanyalah 8.93 mm je. Dia punya hinge dia menggunakan titanium hinge. Ada carbon juga. Yang itu aku tak pasti. Yang penting dia punya feel bila buka tutup tu memang rasa premium, rasa solid. Dia juga ada ingress ketahanan air yang agak tinggi. Dari segi debu tak berapa tinggi, tapi ketahanan air tinggi. Dia ada IP56, IP58 dengan IP59. Skrin dekat luar ni 6.62 inci LTPO 120Hz. Dia punya peak brightness boleh pergi sampai 3600 nits. Lepas tu dekat bahagian dalam ni, skrin dia bersaiz 8.12 inci LTPO. Lepas tu campur dengan dia punya teknologi crease dia yang terbaru tu, memang feel macam smartphone. Dia macam sebenarnya dia tablet lah. Tak nampak macam dia sebuah smartphone jenis foldable. Performance dalaman pula, dia gunakan chipset terbaru daripada Qualcomm, iaitu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kapasiti bateri dia pun besar walaupun nipis macam ni, 6000 mAh. Dia support charging speed 80W wired and dia kemudian 50W wireless. Kamera dekat bahagian belakang ni, of course lah, dia masih lagi level flagship lah kan. Dia ada kolaborasi lagi dengan Hasselblad. So dia ada kamera utama 200 megapiksel, kamera ultra wide 50 megapiksel, and dia kemudian kamera periscope 50 megapiksel. Persoalannya, kamera dia ni boleh ke kalau nak record lock mode kan? Okay, kalau aku tekan pro video. Okay, so lock mode dia boleh guna dekat kamera ultra wide. Okay, so semua kamera boleh pakai lock mode. Oh, nice. Tapi dia tak sama macam Oppo Find X9 Pro lah. Macam Oppo Find X9 Pro tu dia punya kamera selfie pun boleh record lock mode. Yang ni tak boleh. So tu je lah kot dia punya kekurangan dia lah. So tu je lah aku punya pengkongsian ringkas untuk hari ni. Ringkas pun panjang juga kan. Kalau selama ni korang nak beli foldable smartphone tapi benda yang kekangan paling tinggi yang membuatkan korang tarik handbrake tak jadi nak beli sebabkan dia punya crease dia tu, masalah tu memang selesai lah. Dan kalau crease tengah ni adalah masalah utama korang, dan dia adalah foldable yang terbaik lah buat masa sekarang ni. Sebab aku tak jumpa lagi foldable lain yang ada teknologi crease yang macam ni. So korang boleh gunakan dalam dua keadaan. Satu normal macam smartphone bar yang biasa, dan kemudian kalau buka dia akan jadi satu tablet yang kecil. Jadi guys, aku rasa sampai sini saja video aku untuk hari ini. Aku nak ucapkan selamat Hari Raya kepada korang semua. Tak tahulah kan ada video lagi lepas ni ke, aku tak pasti lah. Tapi apa salahnya kalau kita wish awal-awal sikit kan. So selamat Hari Raya Aidilfitri. Mana yang balik kampung tu bawa kereta elok-elok, hati-hati, jangan nak melaju sangat, chillax. Untuk siapa yang beraya dekat bandar macam aku kan, raya dekat Shah Alam, memang best lah untuk kita kan. Jalan confirm kosong. Nak raya dekat KL ke apa ke, jalan confirm lengang lah. So plan baik-baik korang punya perjalanan untuk pulang ke halaman kampung korang. Tak kisah mana kampung korang berada. Dan aku ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri lah. Tu je lah kan. So macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.